Kalau boleh kita kekalkan budaya ni, sebab semua bangsa di Malaysia ke di dunia ni masing-masing mempertahankan budaya. Macam kita tengok di Jepun kan, walau dia negara maju sekalipun, budaya letak nombor satu. Nama saya Sarudin bin Johari. Saya guru tabika di kampung ni lah. Saya bekerja dalam guru tabika ni baru 10 tahun. Jadi kalau boleh, golongan orang lama ni kena ajak bersama, kena tarik minat orang muda ni. Macam seperti mana yang Tok Penghulu cakap tadi, kena adakan satu macam ni lah, seperti mana kita tengok karyawan tadi, bawa anak muda ajar. Ada satu masa tu kita bawa dia ajar cara menganyam, ajak masuk hutan, kenal bahan-bahan yang kita perlu untuk buat anyaman tu lah. Kalau lah di sekelilingi kampung kami ni hutan ada lagi, mudah kita dapat. Macam tepuk ni kita guna masa sewang. Dia salah tahu kan, macam kami orang asli ni, agama kami, kepercayaan kami lebih bergantung pada hutan. Kalau lah hutan tu musnah, hutan tu digondol, secara otomatik kami punya budaya, kami punya adat akan terhapus juga. Nama saya Alang bin Busu. Umur saya tahun ni 62. Anyaman ni banyak jenis kita boleh buat. Pertama sekali anyam tikar. Yang kedua sekarang ni kita panggil ni tempok lah, macam ni tempok. Kita panggil tempok. Yang ketiga yang pakai macam silang lah. Tu ada 3 perkara yang saya tahu saya lah. Yang ni pun berdasar kepada orang-orang yang fasih boleh buat. Bukan semua anak muda, lelaki perempuan nak buat, tak ada. Itu pun yang tua pun bukan semuanya boleh buat. Tapi ada yang buat dah. Yang lain tu mungkin ada yang tak pandai, ada yang boleh buat sikit-sikit tu boleh. Tu ini asalnya daripada pokok kuang. Kuang. Kalau anyam ni lah yang ni. Kuang lah. Ni tempok ni memang tak ada pantang larang lah. Kalau seseorang tak nak buat lah. Dia tak ada macam pantang tak boleh tengok, tak boleh tu, tak ada. Dia kira ini tempok ni tak ada pantang. Macam benda lain tu ada lah pantang. Nama saya Ina binti Pandak. Saya berasal dari sinilah, Kampung Main Road ni. Kalau nak merawat tu kan dalam 2 hari lah. 2 hari. Nak mengenyam ni 2 hari juga. 2 hari juga. Jadi 4 hari. So total 4 hari lah. Total 4 hari. So itu hanya untuk satu produk saja. Ya, satu produk ni. Yang saiz macam ni. Ya. So ada tak ikut lah, kalau kecil ni 4 hari. Kalau besar macam ni lah, jadi 1 minggu lah. Mula-mula kita pergi kat ladang lah, kita tanam tu daun mengkuang ikan pokok dia. Kita ambil daun mengkuang, lepas tu kita balik, kita buat duri kan. Daun mengkuang tu di sebelahnya ada duri, kita buang duri dulu. Lepas duri buang, lepas tu kita layu ke api supaya nak lembut lah. Lepas layu kita buat, kita tarik macam ni jadi lembut. Raut gitu, raut. Raut. Rendam dulu 1 malam. Rendam. Itu rendam dengan air biasalah. Air pahit gitu je lah. Letak dalam peti ke, dalam besen ke, sampai pagi baru kita angkat, jemur.
Jemur 1 hari sampai petang. Dia jadi macam putih. Lepas tu kalau nak celup warna juga. Warna tu 1 hari juga. 1 hari juga untuk celup dia. Baru dia kekal. Macam pagi kita celup warna, kita jemur sampai petang juga 1 hari. 1 hari. Okey. Lepas tu kita buat macam ni juga warna sampai lembut macam ni. Lepas tu kita buat lanyam. Oh.